Okey, ini dekat bahagian surau. Apa yang kau nampak ni, lantai dia, kerangka dia adalah besi, tapi lantai dia menggunakan konkrit. Still boleh. Kita sebenarnya boleh olah Okay guys. bermacam-macam material yang digunakan untuk pembinaan sesebuah resort, chalet ataupun homestay. Tengok lantai ni pun guna batu merah je. Oh ya, jap. Yang ini unit glamping. Kolam buatan. Lantai ni menggunakan WPC panel. So WPC panel dia ada lubang-lubang macam ni. Taking outdoor macam ni memang sesuai. Kalau kena air apa semua, air turun ke bawah dan dia ni akan kering lah. Kau tengok, aku suka minat yang ni, laluan ni. Laluan ni menggunakan ikatan bata je kiri kanan. Lepas tu tengah-tengah ni dia menggunakan batu kerikil dia untuk susun jadi jalan. Bawah tu kau kena letak wheat mat, baru letak batu kerikil untuk elak daripada berlakunya rumput naik. Just nice. Korang pernah nampak kan vlog-vlog aku sebelum ni, rumah A shape. Inilah dia. Sekarang aku dah boleh reveal. Moga bermanfaat.